Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Nur Adeni Mudiah binti Carol Anwar, pelajar tingkatan 3 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Mahkota, Kuantan, Pahang. Kod sekolah CEB 4040. Dalam video ini, saya ingin membicarakan tentang sebuah buku yang berjudul Terima Kasih Luka. Hasil karya seorang penulis yang bernama Hasif Ryan dan di bawah terbitan Iman Publication pada tahun 2023. Buku ini mengandungi 463 halaman yang bercetak. Buku ini dijual dengan harga RM30 senaskah bagi Semenanjung Malaysia dan RM33 bagi Sabah dan Sarawak. Buku ini menampilkan beberapa watak utama yang memainkan peranan penting dalam kisah ini. Contohnya, Poji, Karim dan Naura. Poji merupakan seorang remaja lepasan SPM manakala bapanya yang bernama Karim. Adik kepada Poji yang bernama Naura merasa dirinya sebagai beban dalam keluarga akibat ketegangan hubungan antara abang dan bapanya. Poji sebagai anak sulung terpaksa memikul tanggungjawab mengurus rumah tangga dan menjaga Naura selepas kematian ibu mereka. Karim pula semakin menjauh dan hanya pulang ke rumah untuk makan dan tidur sahaja. Perkara tersebut telah menyebabkan Poji merasa terbeban dan mula memberontak. Maka terjadilah konflik di antara Poji dan Karim. Di sebalik itu, Karim yang sebenarnya bergelut dengan kesedihan dan rasa bersalah tetapi tidak tahu bagaimana ingin mengekspresikan perasaannya. Poji merasa benci terhadap Karim. Dalam masa yang sama, dia juga merindui kasih sayang seorang ayah. Ijat, sahabat Poji yang sering menjadi tempat Poji meluahkan perasaan. Namun, perbezaan pendapat antara mereka telah mencetus ketegangan dalam persahabatan. Ketegangan dalam keluarga ini semakin memuncak apabila Naura tiba-tiba menghilangkan diri. Karim dan Poji terpaksa bekerjasama mencari Naura yang membuka semula luka lama dan memaksa mereka menghadapi perasaan sebenar. Kisah ini mengandungi pelbagai pengajaran yang dapat dijadikan sebagai iktibar. Sebagai contoh, pentingnya kita berkomunikasi supaya tiada perasaan yang terpendam dan dapat menyelesaikan konflik. Tanggungjawab dan pengorbanan seseorang juga dapat menjamin keselesaan orang yang tersayang. Jangan biarkan trauma menghancurkan hubungan dengan orang sekeliling serta sahabat yang baik dapat menjadi sistem sokongan yang kuat. Secara keseluruhan, Terima Kasih Luka mengajar kita bahawa luka dan kesedihan adalah sebahagian daripada lumrah kehidupan. Luka dan kesedihan juga menjadi titik perubahan dalam hidup. Seperti yang dikatakan oleh penulis, ada kalanya Tuhan mengaturkan suatu peristiwa itu berlaku supaya menjadi pembuka mata kepada semua hamba yang dikehendakinya. Saya menyarankan kepada semua pembaca agar membaca buku ini kerana kisahnya yang menyentuh hati. Buku ini juga memberi inspirasi kepada semua pembaca untuk menghadapi dugaan dengan lebih tabah. Setiap watak dalam buku ini menyumbang kepada tema utama kisah ini, iaitu kekeluargaan, persahabatan dan perjuangan dalam menghadapi cabaran hidup. Buku ini juga terdapat dialek Kelantan yang dapat dipelajari dengan lebih mendalam. Akhir kata daripada saya, kesedihan dan luka akan sentiasa berada dalam hidup kita kerana itulah yang menguatkan diri dan mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup tidak selalunya indah, langit tidak selalunya cerah, suram malam tiada bintang, itulah lukisan alam. Saya akhiri dengan serangkap pantun. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita.
Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Sekian daripada saya, terima kasih.